Pak Din cuma ada ni dah tempahan sebenarnya. Dan dah ni belum cukup masak lagi, tapi dah tua. Ya. Ini kebun ni memang Pak Din tak jual kepada umum lah ya. Nak buah tunggu bila ni? Kena tunggu pertengahan bulan 5 nanti. Okey. Okey. Okey, tengok. Sekejap. Okey, tak apa. Yang ini. Tengok. Nala besarnya. Ni besar-besar ni. Lihat. Okey. Alright. Pak Din ni special punya benih nanas Pak Din ni. Ini memang Pak Din tak bagi, cuma menti Pak Din je dapat benih-benih ni. Nampak ni. Ni dia bulat-bulat macam ni semua nanas Pak Din. Okey, ni MD Tumas nama dia. Tengok ni. Jalan sikit. Ni. Masih nak ambil ni. Kau muda. Tapi boleh tengok nanti kau. Bulat. Ini dia kategori nanas yang terpilih yang Pak Din tak lepaskan pada umum buah ni. Dia select saja. Tengok. Dia bulat-bulat macam ni kan. Okey. Ni mangkuk ni, inilah yang kita nak membentuk bahu dia ni. Mangkuk yang putih polistiren ni dia. Okey. Ya, apa fungsi dia? Pak Din nak membentuk buah ni. Jadi nilai dia memang ada nilai lah buah ni sebenarnya. Harga dia apa semua. Majoriti kebun ni inilah buah dia. Semua dia besar-besar macam ini. Average macam inilah, pasti 2 kilo ke atas 3 kilo standard dia. Ya. Okey, habis dah. Habis Pak Din. Okey. Nanas apa? MD Tumas Ini MD Tumas nama dia. Sebab buah dia memang bulat-bulat. Ini special punya kebun Pak Din ni. Special punya kebun Pak Din. Alright. Cuba rasa. Boleh sebentar rasa. Ni mentah jugalah rasa. Ambil yang belakang ni. Belakang ni masih tak. Okey. Sebab dia buah hijau. Makan yang ini. Jangan. Banyak ni sekeliling ni buah. Jangan risau. Boleh. Okey, lagi rasa. Rasa lagi. Memang kita bagi. Tak ada hal. Rasa aja. Alah, buang ni yang jatuh, buang ni. Okey, baik. Hantar lu.